Kita jangan pantau harga setiap hari ataupun setiap masa, tuan-puan. Jangan terganggu emosi disebabkan harga emas yang naik dan turun, tuan-puan. Ada orang dia dah beli emas, tuan-puan, pada harga yang tinggi. Dan sekarang harga emas turun dan turun lagi, tuan-puan, dia rasa risau. Dan dia rasa ruginya aku menyimpan emas. Sebenarnya, tuan-puan, dalam kita membuat simpanan emas ni, kita jangan pantau harga setiap hari ataupun setiap masa, tuan-puan. Jadi waktu bila kita nak pantau harga, kita pantau harga waktu kita nak beli dan waktu kita nak jual nanti sahaja. Jangan pantau setiap hari, nanti emosi kita terganggu. Dan, tuan-puan, walaupun kita beli dengan harga yang tinggi, tuan-puan, sebenarnya kita tidak rugi apa-apa sebab emas tu ada di tangan kita. Kita tak jual pun emas tersebut. Jadi, tuan-puan, jangan kita terganggu emosi disebabkan kenaikan harga naik ataupun disebabkan harga emas turun. Jadi fokus sahaja kepada pertambahan grade emas. Walaupun harga turun sekalipun, kita tak rugi apa-apa sebab grade emas kita tu tak berkurangan pun. Dan kita tak jual pun emas tersebut. Jadi kita simpan ni untuk jangka masa yang panjang, untuk 2 tahun ke hadapan. Jadi, tuan-puan, ada kata kita simpan emas untuk jangka masa yang panjang. Tak kisah harga emas sekarang ni berlaku naik turun. Tetapi yang pastinya adalah 2 tahun akan datang harga emas yang kita beli sekarang adalah lebih tinggi daripada harga emas 2 tahun yang ke hadapan.